Kenapa ya? Tak ramai orang bercakap tentang cabaran senyap yang warga emas kita hadapi dengan perkhidmatan digital. Setiap sentuhan skrin dan ketukan jari itu, satu cabaran besar bagi mereka. Jom kita tengok betul-betul apa yang sedang berlaku. Di Malaysia hari ini, hampir semua benda dah jadi digital. Nak daftar klinik, nak semak bantuan kerajaan, malah nak bayar bil pun. Semuanya sekarang secara dalam talian. Bagi orang muda, ini memang dah jadi sebahagian daripada kehidupan seharian. Tapi bagi ramai warga emas, teknologi boleh rasa macam terlalu banyak dan mengelirukan. Ramai warga emas masih bergantung pada kaunter fizikal atau bantuan ahli keluarga. Bila semakin banyak perkhidmatan beralih ke dalam talian, mereka boleh rasa terpinggir, risau, dan malah takut nak cuba sesuatu yang baru. Ini bukan saja menyukarkan mereka untuk akses perkhidmatan asas, ia juga boleh menjejaskan keyakinan diri dan kesejahteraan emosi mereka. Tapi ada berita baik, kita boleh buat perubahan bersama-sama. Salah satu caranya adalah melalui sokongan komuniti, macam inisiatif Digital Sahabat Senior, yang menawarkan bimbingan, kesabaran dan persahabatan. Sebab tak ada sesiapa pun yang patut ketinggalan bila Malaysia terus maju ke hadapan. Saya pasti anda semua dah dengar berita kan? Sekarang ni, semua benda bergerak ke arah online. Tapi, tak semua orang rasa senang nak ikut perubahan ni. Bagi ramai warga emas di Malaysia, dunia digital ni boleh rasa macam satu medan perang. Perkhidmatan awam di Malaysia pun dah mula jadi digital. Ada aplikasi, portal online, bayaran tanpa tunai. Bunyi macam senang. Tapi bagi ramai warga emas, ia satu cabaran setiap hari. Cuba bayangkan nak bayar bil guna telefon, tapi tulisan kecil sangat. Jari pun tak berapa nak bekerjasama. Atau bahasa teknologi tu langsung tak faham. Lepas tu, ada pula bahaya scam online. Makin ramai warga emas jadi sasaran penjenayah siber sebab mereka kurang biasa dengan keselamatan digital. Satu klik yang salah boleh lesap duit simpanan yang dah lama kumpul, maklumat peribadi ataupun hilang ketenangan jiwa. Jurang digital ni bukan pasal teknologi je. Ia pasal kesejahteraan hidup. Bila warga emas tak boleh akses perkhidmatan dengan mudah, mereka berisiko rasa terpinggir dan tak berdaya. Jomlah kita sama-sama bantu rapatkan jurang ni. Ambil sedikit masa untuk bimbing, ajar atau sekadar bertanya khabar warga emas dalam hidup anda. Bersama-sama, kita boleh jadikan era digital ni lebih selamat untuk semua. Bukanlah warga emas kita tak nak belajar, ada cerita di sebaliknya. Golongan utama yang menghadapi cabaran ini adalah warga emas berumur 60 tahun ke atas. Kebanyakan mereka adalah pesara atau dari latar belakang berpendapatan rendah, tinggal di bandar dan pekan. Mereka selalu bergelut dengan aplikasi, terutamanya aplikasi kerajaan. Menu yang rumit dan perkataan yang susah difahami buat mereka keliru. Ramai yang tak pasti pun macam mana nak buat benda asas, macam tetapkan kata laluan atau kemaskini aplikasi. Mereka risau buat silap, tekan butang yang salah atau hilang maklumat. Ada yang takut dikenakan caj tak terduga atau jadi mangsa penipuan. Tapi ini kebenarannya, bukanlah mereka degil. Mereka cuma tak dapat latihan atau sokongan yang cukup. Sebab itulah, kita perlukan penyelesaian yang dibuat khas untuk mereka. Dengan kesabaran, bimbingan dan pendekatan yang mesra, kita boleh bantu warga emas kita rasa yakin dan selamat di alam maya. Kalau telefon anda nampak macam susah nak guna, jangan risau. Ramai yang rasa macam tu. Kalau internet tu rasa macam memeningkan, anda tak keseorangan. Sebab setiap warga emas layak dapat bimbingan yang mesra. Memperkenalkan Digital Sahabat Senior, satu inisiatif sosial yang istimewa khas untuk warga emas kita yang tercinta. Ini bukan kelas teknologi biasa-biasa, kontra panel 5. Ini adalah program yang mesra dan santai, direka untuk buat pembelajaran digital jadi mudah, langkah demi langkah. Di sini, anda akan jumpa fasilitator yang sabar, yang akan bimbing anda setiap peringkat, sentiasa dengan senyuman. Tak ada tekanan, tak ada tergesa-gesa, cuma komuniti kawan-kawan yang santai belajar bersama. Salah buat? Itu bukan kegagalan, itu cuma sebahagian daripada perjalanan kita. Dengan latihan secara praktikal, anda bukan saja akan belajar kemahiran digital baru, tapi juga akan jadi lebih yakin. Dan yang paling best, Digital Sahabat Senior ni lebih daripada sekadar latihan.
Ini adalah komuniti penyayang yang menyokong anda setiap langkah. Jadi, tunggu apa lagi? Jom ambil langkah pertama dan tengok macam mana kemahiran digital boleh ceriakan hidup anda hari ini. Bayangkan guna telefon anda senang saja, setiap hari. Jom kita buat sama-sama. Selamat datang ke Digital Sahabat Senior. Program ini akan bimbing anda, langkah demi langkah, untuk guna telefon pintar anda dengan yakin. Mula-mula, kami akan tunjuk cara asas. Macam mana nak buat panggilan, hantar mesej, ambil gambar dan jaga telefon anda selamat. Mudah, jelas dan senang nak guna. Lepas tu, kami akan bantu anda teroka aplikasi penting dan perkhidmatan kerajaan macam MySejahtera, bayaran online dan portal perkhidmatan awam. Semua diterangkan dalam bahasa yang mudah faham. Risau pasal penipuan online? Kami akan ajar tips asas keselamatan siber. Jadi anda boleh kenal helah dan lindungi maklumat peribadi anda. Untuk jadikan lagi senang, anda akan dapat buku bergambar yang berguna dan video pendek sebagai panduan mesra anda bila-bila masa anda perlukan peringatan. Semuanya direka khas untuk anda dengan perkataan yang mudah dan visual yang jelas. Jadi, tarik nafas dalam-dalam dan jom kita belajar sama-sama. Anda pasti boleh buat. Kalau telefon bimbit anda masih terasa macam satu misteri, maknanya anda terlepas banyak benda baru dalam dunia ni. Tapi warga emas Malaysia sekarang sedang mengubah keadaan ni. Mari kita tengok macam mana. Terima kasih kepada program digital baru, semakin ramai warga emas Malaysia yang berani guna telefon pintar dan aplikasi dengan yakin. Mereka semak rekod kesihatan, bersembang dengan keluarga dan siap bayar bil kadang-kadang lagi laju dari cucu mereka. Peningkatan kemahiran digital ni bukan saja buat hidup mereka lebih senang, ia juga menaikkan semangat dan buat mereka rasa lebih berdikari. Bila warga emas boleh uruskan hal sendiri, keluarga pun kurang risau dan seluruh komuniti dapat manfaatnya. Lagipun kemahiran ni macam perisai, ia bantu lindungi warga emas dari penipuan dalam talian dan beri mereka alat untuk sertai ekonomi digital. Jadi lain kali kalau anda nampak warga emas sedang belik-belik telefon mereka, sebab mereka tigan positif Russian buffer. Okay, kami setel sebaction pon. So the fund sorting friends. Saya rasa ramai yang tak faham betapa banyak perancangan yang diperlukan untuk pastikan projek komuniti terus hidup. Ia bukan cuma pasal memulakan, tapi pasal memastikan ia kekal lama. Jom kita bincangkan macam mana kita kekalkan projek Digital Sahabat Senior ni. Kita danakan projek Digital Sahabat Senior melalui gabungan geran kerajaan, sumbangan tanggungjawab sosial korporat dan sedikit yuran penyertaan. Pendekatan seimbang ini memastikan kita stabil dan berdikari. Program kita berjalan secara berperingkat persediaan, latihan, penilaian dan penambahbaikan. Setiap langkah dibina atas langkah sebelumnya untuk memastikan kita sentiasa bertambah baik. Sudah tentu, ada cabaran. Yang paling besar, kehadiran boleh jadi rendah dan teknologi baru boleh rasa membebankan. Tapi kita hadapi risiko-risiko ini secara langsung dengan sokongan komuniti, latihan langkah demi langkah dan bimbingan rakan sebaya. Dengan kekal proaktif dan fleksibel, kita pastikan projek kita terus kukuh dan memastikan setiap warga emas mempunyai sahabat digital yang boleh mereka harapkan. Bersama-sama, kita membina masa depan di mana tiada sesiapa pun yang ketinggalan. Kesimpulannya, Digital Sahabat Senior menawarkan satu penyelesaian praktikal dan mampan dalam merapatkan jurang digital warga emas. Projek ini selari dengan matlamat pembangunan mampan, khususnya SDG 3, SDG 4, dan SDG 10. Dengan kerjasama pelbagai pihak, kita mampu memastikan tiada warga emas yang tertinggal dalam era digital. Kerana teknologi seharusnya menyatukan, bukan meminggirkan.